Semalam kita dikejutkan dengan berita pipe gas bocor dekat Putra Heights. Semoga mangsa-mangsa yang terlibat berada dalam keadaan selamat. Itulah, kita doa yang baik-baik untuk diorang, okey? Kita nak pergi sarapan, tapi tak tahu nak sarapan kat mana. Tengoklah kau dapat sarapan ke makan tengah hari terus. Okey. Assalamualaikum guys, what's up man? Good morning. So hari ni raya ketiga. Kita dah bergerak ke Melaka. Jam telah menunjukkan pukul 10. Harapnya tak jam hari ni. Okay. Setakat ni highway berada dalam keadaan lancar. Semoga lancar sampai di sini. Okay. Cuba nanti. Kita dekat R&R Agro. Kakak jadi orang kaya seminggu. Seminggu. Apa perasaan? Bangga jadi orang kaya seminggu. Makan asal pada 5 beradik tu. 5 beradik apa tak cukup ni, berapa beradik je. Hai. Tadi Settle tahu. Dah ambil bonggol leader buat apa? Ada tanya, tak tanya. dah sampai Melaka guys. Guys ni. Kita dah sampai Melaka guys. Kita nak pergi makan Western Express. Hah? Kita nak pergi makan. Tapi semua tutup. So kita jalan-jalan je lah. Jalan dulu. Dekat mana ni? Dekat, tak tahu lah tapi bau belacan ni banyak. Oh, belajar. Pipin. Pipin. Dia dapat topi baru. Terima kasih. Yang kongsi bundle set B. Masa kita orang nak makan kat asam pedas. Lepas tu semua kedai tutup dan Penuh. Mana ada semua penuh. Kalau mamak pun mamak pun penuh. lauk habis. Lauk habis. So kita terpaksa lah datang ke sini makan. Nanti kita tengok kita makan apa. Okay? Makanan dah sampai guys. So kita dah habis makan. Lepas tu nak on the way ke homestay pula. Ramai orang dekat sini. Kedai dia lah banyak tak buka. Kedai mana yang buka? Tada! Kita dah sampai homestay. Kita
kita dah check in. So sekarang kita nak tengok apa yang ada dekat dalam rumah. Dengar-dengar rumah ni best. Jadi kita tengok kenapa dia best. Okey, itu je untuk house tour. Nanti Kita akan duduk sini 3 hari 2 malam. kita sambung lagi. So, kita akan tengok apa aktiviti kita buat. Kita ada karaoke, kita ada arcade, kita ada slide, kita ada Lego, kita ada pool, kita ada mahjong, kita boleh mandi pantai. Okey. Let's go! Dia ada sini. Dia tahan. Sini. Ini namanya kuih telinga pangah. Tengok dia pergi dah. Me too. Kita nak siap-siap untuk pergi rumah saudara lain. Okay. So kita nak get ready dulu. Nak mandi-mandi, bilas-bilas muka pun dah. Okay. Sekarang pukul 3.27. Maybe kita akan gerak lepas asar ke macam mana ke. Okay, nanti kita sambung vlog lagi. Bye-bye. Okey guys, next. Jadi kita dah rehat dekat homestay, dah solat, makan apa semua. So sekejap lagi kita nak ke sekarang kita nak pergi beraya. Salah, makan durian. Oh ya ke? Tak jadi beraya? Makan durian. Oh, pergi makan durian. Makan durian. Makan durian. Busuk. Durian busuk. Saya dah kabur. Okay, jom. Makan durian. Makan. Guys, diorang makan durian guys. Saya tak makan sebab busuk. Durian saya busuk. Cepat. Dah pilih ke? Tak nak apa. Ha? Dah pilih ke?
taklah. Dia potongkan pun. Dia dah pilih dia dah. Siapa nak makan durian boleh datang sini. Apa nama kedai? Durian Melaka. Durian Melaka Rumah kita ni dekat mana? Betul-betul dekat depan ni. Dekat Total Paper Shop. And then makan dekat bawah tu. Bawah apa? Kolong. Kolong. Tu. Ini kedai dia. 可以，你帮我 serve 过去。拿一个，来，他们一样的 together。你先那个去先。你看我要做什么？可以。Komen. Sudah makan? Sila komen. Rasa satu. ASMR. Anak. Nah, Taman. Ni biji ke apa? Satu yang tu ni. Masalah ni ada tu dan nak makan benda nak masak. Ada. Untung. Sedap. Try ya. Sekarang kita kan, apa nama dia? Durian Melaka. So durian ni sedap-sedap tau. Rasa dia lemak-lemak dia. Kalau nak datang, boleh datang pakai kod Tak payah. Tak ada. Tak suka. 50% off. Disclaimer bawah tu. Disclaimer dia tak wujud. Kita nak makan durian dekat Durian Melaka. Dekat Taman Melaka Raya. Ada air kelapa, ada air lychee. Boleh datang sini. Ni dia punya location. So boleh datang Melaka, makan durian kat sini. Sedap. Okey. Bye. Durian Melaka. Sedap. Dah penuh ni. Dah penuh. Ni Best in town. Manis, lemak. Lemak berkrim. Ni pun lemak berkrim. Nampak muka macam tak ikhlas. Oh ada? Marvelous, delicious. Ringan kan? Datanglah. So hari ni kita makan durian dekat Durian Melaka. Durian Melaka ni. So kalau korang yang datang dekat area Taman Melaka. Dekat gambar ni. Okey. Kalau korang yang datang dekat Taman Melaka Raya ni, boleh try Durian Melaka ni. Dia tempat dia senang je nak cari. Dia ada kemah situ. Lepas tu dari sini korang boleh nampak Double Tree Hilton. Okey. Senang nak cari. Jalan pun tak jam. Nak parking bas pun boleh. Parking dia free. Kat sana tu ada parking. Boleh parking bas, boleh kereta. Kalau dah atas 10 biji kereta pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Settle makan durian. Lepas tu kita nak pergi beraya pula. Ya, kita beraya ke Alur Gajah. Alur Gajah. Mari kita pergi tengok gajah. Kita dah sampai rumah nak beraya. So inilah rumahnya. Baru sampai. Dah balik dah. Cicit ni Kang. Lupa nak buat video dah sampai. Dah nak balik baru ingat. Okey, nanti kita nak balik pula. Nak keluar makan pula malam. Bye. Salam, bye. Itu je lah untuk hari ni. Sekian untuk hari ni. So inilah kita orang makan
Okay, kedai apa kedai ni? Kedai tom yum. So cuba masuk. Saya ke Muhammad. Okay. Bye bye. Ciao. Ni mana? Kalau ni. Macam mana? Macam ni? Kakak kira ini baik. Ah. The next morning. Banyak bekal tak besar. Tak ada, betul dia macam biasa lah dalam. Yang ini tak. Masih dia nak tengok aku tak faham. Kita masih di Melaka. Kita nak pergi turun bawah. Kita nak ambil gambar. Hari ni kita outfit baju raya. Ucapkan selamat hari raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bersama-samalah kita. Wow. Tengok baju. Tengok baju. Peace. Tiga. Okey, Bye-bye. Everyone. Kita perlukan training dah.
kain batik tu spot. Saya buat macam tu tadi. Macam mana? Itik. Pok dia dah marah. Nggak ikut. Tak ada gangster. Damai di kalbu, jernih serus ladang doa. Rahmat tidak kudas permintaanku untuk bertemu di dalam resmi dunia. Aku berikan diri berjudul di mata. Orang main mahjong ke? Main ngantuk Zul? Okey, Iman, jom kita pergi. Jom, simpan. Jom kita pergi. Kita nak pergi jalan-jalan dekat Bandar Melaka. So, kita nak pergi makan. Nak pergi makan. Tadi dah rehat-rehat semua. Nak pergi makan.
nak makan king crab di restoran terbalik. Saya nakkan bukan habis lagi. Mi ada lagi ni. Memang sedap. Puas hati lah. Apa bintang? Bintang tak agak ini tengah makan. Bintang tak bagi berapa. Sedap. Doktor. Puas hati. Boleh ulang lagi. Thank you. Alhamdulillah, masakan sedap, tiga rasa dan pedas. Tu boleh bagi. Boleh repeat lagi lah. Kalau ada orang belanja. Alhamdulillah, ini sungguh sedap rasanya. Terima kasih kepada Tuan Datuk Seri Rosli kerana memberi kami makanan yang free, yang kedam rasa fresh, yang sedap dimakan, kepang yang berbagai-bagai sedap. Kita buat good. Terima kasih ya Allah dengan rezeki ini, semoga luar rezeki yang terus sedap hari ini makan sama tak makan ketam dengan udang Allah. Amin. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Terima kasih. Sedap, boleh tunggu lagi. Boleh tunggu lagi.
jangan rakam. Sedap. Boleh datang lagi. Licin dah. Tak boleh cakap apa dah. Dah licin. Tak boleh sedap. Boleh datang lagi. So, siapa yang tak makan seafood, dia makan ayam. Makan ayam Korea. Tadi kita orang dah habis makan. Settle. So sekarang kita on the way ke Menara Tamingsari. Tengoklah jalan-jalan kat sini pula. Tengok ada apa kat sana. Okey. Jumpa korang kat sana. Terima kasih. Ambil je. Ambil je. Sekarang kita dah dekat Menara Tamingsari. Ramai kat orang. Duduk semua tak beraya ke? Tak raya. Tak balik KL. Jom kita naik. Kita pergi naik Menara Tamingsari tapi Menara Tamingsari tutup. Tengah under maintenance tak boleh naik. Datang Melaka Tamingsari tutup. Oh tu. Cakep. Cakep. So kita berjalan-jalan je lah. Kita kat Dataran Pahlawan. Misi nak cari SD card kamera. SD card dah penuh. Penuh lagi lagi. Memory full. Let's go. Let's go. Dah settle. Ha? Settle tapi Oh. tak riga ni. Lagi Dataran Pahlawan eh? Lagi Dataran Pahlawan eh? Pahlawan straight sana. Mana? Ni je lah kat tengok. Besar tapak tu. Dataran mereka dia. Kita dah dapat barang. Tapi kita tak beli SD card lah. Kita beli memory card. Memory card. Apa? Pendrive. So jom kita jalan-jalan. Asalnya Laut Selat Melaka. Oh, dari sini ya? 1854 dia jadi Padang Pahlawan. Bapa merdeka kita, Allahyarham Tuan Rahman, dia isytiharkan kemerdekaan. Dia turunkan bendera British, akhirnya tiang putih yang bendera besar. Tapi tiang original dulu tiang kayu. Bedak Rasul datang Melaka. Dia datang Melaka, pasti yang pertama tu. Batu Kotak Famosa yang orang pijak keliling. Dia buat uji kaji, dia jumpa otak masjid. Ini yang viral keluar dalam page jejak Rasul. Dan yang bangunan putih ni yang jadi saksi. Portugis serang Melaka. Laut serang Melaka, dia hancurkan tapak masjid. Dia buat benteng. Tapi benteng ni bukan dia yang buat. Dia perang datang Malaysia, dia attack Melaka. Orang Melayu kita ni buruh paksa. Buat benteng ni, dia tak tahu apa pun.